satu perkara yang sukar dipercayai telah berlaku kepada semua orang. Dalam tempoh 72 jam yang singkat, lanskap industri elektronik China berubah sepenuhnya. Hanya 3 hari selepas kerajaan China mengumumkan tanpa Malaysia kita juga boleh berjaya, nilai pasaran sebanyak 200 bilion RMB telah lenyap begitu sahaja. 12 buah kilang terpaksa menghentikan operasi. Seorang pengurus jabatan dengan pengalaman selama 30 tahun terpaksa terbang ke Kuala Lumpur merayu kepada syarikat cahaya G2 Precision. Ini terlalu menakutkan. Tolonglah kami. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mengapa China yang begitu angkuh dengan kehebatannya sebagai sebuah kuasa besar terpaksa melutut dalam masa 72 jam? Dan apakah teknologi tersembunyi yang dimiliki oleh Malaysia? Sekarang saya akan mendedahkan kebenaran yang mengejutkan ini kepada anda semua. Sebelum bermula, jika anda dapat memberikan like pada video ini dan melanggan saluran kami, ia akan menjadi sokongan terbesar bagi kami untuk menyampaikan kisah yang mengagumkan ini. Selamat sejahtera semua, nama saya Wang Wei. Saya telah bekerja dalam bidang perolehan komponen elektronik di Beijing selama 28 tahun. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman peribadi saya. Sejujurnya bukan mudah untuk menceritakan kisah ini, terutamanya bagi seseorang seperti saya yang telah dibesarkan dengan ideologi keagungan Zonghua. Namun saya rasa seseorang perlu tampil untuk menyatakan kebenaran. Pagi itu semuanya bermula seperti biasa. Saya menerima notis untuk mesyuarat di bilik persidangan utama Kementerian Perdagangan. Tanpa berfikir panjang, saya terus menuju ke sana. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam dewan persidangan, saya dapat merasakan suasana yang aneh. Cahaya lampu pendar fluor dari siling terasa luar biasa dingin. Dewan itu sudah dipenuhi dengan lebih 100 orang, kesemuanya adalah eksekutif kanan yang mewakili syarikat-syarikat elektronik China. Saya melihat seorang pegawai tinggi kerajaan sudah berada di atas pentas. Matanya penuh dengan keyakinan dan setiap gerak-gerinya menandakan akan ada satu pengumuman besar. Beliau mencapai mikrofon dan ayat pertamanya ialah, "Kami akan membuat satu pengumuman bersejarah." Dewan itu serta-merta menjadi senyap sunyi. Cahaya kamera berkelip-kelip di merata tempat. Semua mata tertumpu ke arah pentas. Ia adalah untuk melepaskan diri sepenuhnya daripada kebergantungan kepada komponen dari Malaysia dengan kekuatan buatan China. Kita akan mengurangkan kebergantungan ini kepada sifar dalam tempoh 3 bulan selepas pengumuman. Itu berakhir. Dewan itu gamat dengan tepukan gemuruh dan sorakan yang tidak henti-henti. Seorang eksekutif kanan yang duduk di sebelah saya menggenggam penumbuknya dan menjerit, "Akhirnya tiba masanya untuk menunjukkan maruah negara kita sebagai kuasa besar." Media juga turut menjadi gila. Tajuk berita seperti deklarasi kemerdekaan teknologi dan melangkaui Malaysia memenuhi seluruh skrin stesen televisyen kerajaan. Para pakar begitu teruja. Pasaran saham Shanghai bertindak balas serta-merta. Harga saham syarikat-syarikat berkaitan melonjak secara serentak. Suasana di kalangan pelabur begitu meriah. Namun saya tidak mampu untuk bertepuk tangan. Tapak tangan saya berpeluh dingin. Jantung saya terasa berat seolah-olah tenggelam dan bibir saya menjadi pucat. Semua orang di sekeliling saya bersorak, hanya saya seorang yang seakan-akan berada di dunia lain. Kerana sebagai seorang yang telah bekerja dalam industri ini selama 28 tahun, naluri saya memberitahu ada sesuatu yang tidak kena. Saya tahu dengan tepat berapa banyak stok yang kami ada dalam inventori kami. Hanya cukup untuk 72 jam. Ini bermakna jika bekalan komponen dari Malaysia terputus, kami tidak akan mampu bertahan, walaupun untuk 3 hari. Dan mereka dengan beraninya berkata akan melepaskan diri sepenuhnya dalam 3 bulan tanpa sebarang pelan alternatif. Selepas mesyuarat di koridor, saya terdengar rakan-rakan sekerja berbual dengan penuh semangat. Mereka menepuk bahu satu sama lain sambil berkata, "Mulai hari ini kitalah yang berkuasa. Tak perlu lagi kita tunduk pada negara kecil itu." Saya tidak menyertai mereka, sebaliknya, berjalan senyap menuju ke tandas. Saya menongkat kedua-dua tangan di singki, memandang wajah pucat saya di cermin. Saya membasuh muka dengan air sejuk berfikir, ini bukan kemerdekaan, ini bunuh diri. Adakah kita benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura tidak tahu satu perkara yang pasti, Malaysia tidak akan berdiam diri. Saya amat mengenali syarikat seperti Cahaya G2 Precision selama 28 tahun. Mereka bukanlah pihak yang mudah mengaku kalah. Kita selalu menganggap diri kita sebagai pusat dunia, tetapi realitinya adalah sebaliknya.
Petang itu dalam perjalanan pulang menaiki kereta api bawah tanah saya merenung kosong keluar tingkap. Pemandangan malam Beijing kelihatan begitu indah. Orang ramai pulang dari kerja seperti biasa. Bandar ini diterangi oleh lampu-lampu merah. Tiada siapa yang tahu bahawa ketenangan ini akan runtuh tidak lama lagi. Hanya saya yang tahu badai akan datang. Dan pusat badai itu ialah Malaysia. Malam itu saya tidak dapat tidur. Saya merenung siling sambil berfikir bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini. Kita digelar sebagai kilang dunia. Sejak bila kita menjadi begitu bergantung pada teknologi Malaysia. Dan soalan yang paling menakutkan terus bermain di fikiran saya. Jika Malaysia benar-benar menghentikan bekalan, apa akan jadi pada kita? Jawapannya akan tiba dalam masa 72 jam. Ketika saya tidak dapat melelapkan mata, saya teringat akan ayah saya. Lama sebelum saya menceburi industri ini, ayah saya telah pun bekerja dalam bidang komponen elektronik. Semasa muda beliau adalah salah seorang jurutera pada zaman awal kebangkitan industri pembuatan China. Semasa saya kecil, ayah sering menceritakan kisah-kisah syarikatnya dengan penuh bangga. Katanya, China akan segera menguasai dunia, tiada negara yang mampu menandingi saiz dan kelajuan kita. Tetapi pada suatu hari, riak wajah ayah berubah sama sekali. Itu adalah ketika saya berumur 26 tahun, pada hari beliau pulang dari lawatan kerja di Malaysia. Saya terdengar pintu depan dibuka lalu saya berjalan ke ruang tamu dan mendapati wajah ayah kelihatan sangat berbeza. Langsung tidak seperti penampilannya yang tegas seperti biasa, sebaliknya, kelihatan seperti seseorang yang telah menerima kejutan yang amat besar. Pandangannya sedikit kosong. Ibu risau melihat keadaannya, tetapi ayah hanya berkata beliau penat lalu masuk ke bilik. Semasa makan malam, ayah lebih banyak mendiamkan diri. Beliau mengangkat penyepitnya, kemudian meletakkannya kembali, hampir tidak menyentuh makanan. Tiba-tiba ayah meletakkan penyepitnya dan memandang saya lalu berkata, "Wei, hari ini ayah melawat kilang di Malaysia." Saya bertanya, bagaimana? Ayah memandang ke luar tingkap terdiam seketika, kemudian berbisik. Mata mereka berbeza. Kerja yang kita perlukan 10 tahun untuk siapkan dengan tenaga manusia yang ramai, mereka boleh siapkan dalam 3 tahun dengan teknologi. Tidak mungkin mereka sudah pun menyiapkannya. Tangan ayah sedikit menggeletar. Saya tidak pernah melihatnya begitu. Kata-kata terakhir ayah masih jelas terngiang-ngiang di telinga saya sehingga hari ini. Kita hanya besar dari segi saiz, tetapi kuasa sebenar ada di tangan mereka. Suatu hari nanti mereka akan menundukkan kita. Tidak mungkin mereka sudah pun menundukkan kita. Beliau memandang tepat ke mata saya. Apabila tiba masanya, jangan lagi tunjukkan keangkuhan yang tidak berasas. Mulalah belajar dari sekarang. Itulah nasihat ayah saya. Jujur pada masa itu, saya tidak mengambil serius kata-kata ayah. Apa yang seorang pemuda berusia 26 tahun tahu, saya penuh keyakinan dengan kebangkitan China sebagai sebuah kuasa besar dan menganggap Malaysia hanyalah sebuah negara kecil di sebelah kita. Saya fikir ayah terlalu risau. Namun seiring berlalunya, masa kata-kata ayah menjadi kenyataan satu persatu. Saya mula bertanggungjawab dalam urusan perolehan dan berurusan secara langsung dengan syarikat-syarikat Malaysia. Pada mulanya kami adalah pihak yang berkuasa kerana saiz pasaran kami yang besar. Mereka datang ke kilang kami, menunduk demi untuk memasuki pasaran kami. Melihat keadaan mereka, saya berfikir dalam hati, walau sehebat manapun teknologi mereka, tanpa pasaran kita, mereka tidak akan berjaya. Tetapi sejak suatu ketika, suasana mula berubah. Semasa rundingan perniagaan, sikap pihak Malaysia secara beransur-ansur menjadi lebih yakin. Dahulu apa sahaja syarat yang kami tetapkan, mereka hampir pasti akan menerimanya. Tetapi sejak suatu ketika, keadaan tidak lagi begitu. Sebaliknya, mereka mula menetapkan syarat mereka sendiri. Pada mulanya, saya sangat tidak berpuas hati berfikir, negara kecil ini berani tawar-menawar dengan negara besar. Tetapi apabila difikirkan semula dengan tenang, mereka memang layak berbuat demikian. Kerana kualiti produk mereka tidak dapat digantikan. Komponen yang kami tidak mampu hasilkan, walaupun dengan melaburkan wang yang banyak, mereka mula menghasilkannya. Setahun kemudian saya melawat kilang di Malaysia buat pertama kalinya. Seperti ayah saya juga terkejut. Sejak melangkah masuk ke pintu kilang, saya dapat merasakan perbezaannya. Kebersihan, ketepatan dan kesempurnaan, semuanya berbeza dengan kami. Berjalan di sepanjang barisan pengeluaran, kaki saya terasa lemah. Kaki tangan yang memandu kami dengan tenang menjelaskan betapa rendahnya kadar kecacatan di barisan pengeluaran ini. Mendengar angkanya, fikiran saya menjadi kosong. Langsung tidak dapat dibandingkan dengan kilang kami.
Teknologi peringkat nanometer mereka melangkaui imajinasi kami. Malam itu di hotel sambil merenung siling saya berfikir ini bukan persaingan. Ini adalah dimensi yang berbeza. Teknologi yang kami laburkan dengan sumber negara untuk penyelidikan mereka sudah pun menghasilkannya secara besar-besaran. Nilai sasaran yang kami tetapkan untuk 5 tahun akan datang, mereka sudah mencapainya tahun lepas. Kata-kata ayah bergema di fikiran saya, apabila tiba masanya, jangan lagi tunjukkan keangkuhan yang tidak berasas. Mulalah belajar dari sekarang. Namun saya tidak belajar. Saya tahu, tetapi memilih untuk tidak peduli. Kerana saya tidak mahu mengakuinya. Mengakui bahawa China dari segi teknologi berada di bawah Malaysia terasa seperti satu kegagalan. Sebagai seseorang yang dibesarkan dengan ideologi Zonghua, keegoan saya tidak mengizinkannya. Jadi, saya menutup mata dan telinga saya. Saya menipu diri sendiri. Berfikir bahawa, jika saya tidak menghadapi realiti itu akan hilang. Dan kita akan membayar harganya. Pada hari pengumuman itu, dibuat saya terseksa oleh pesanan terakhir ayah saya. Ayah telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sehari sebelum beliau meninggal di hospital, beliau memandang saya dan berkata, "Jangan takut untuk mengakui. Mengakui bukanlah kegagalan. Hanya dengan mengakui, barulah kita boleh memiliki kekuatan yang sebenar." Itulah kata-kata terakhir ayah. Namun, saya masih tidak mahu mengakuinya. Melihat orang ramai yang bertepuk tangan di Dewan Mesyuarat, saya berasa adakah saya yang bermasalah. Ketika semua orang mabuk dalam kerajaan kebangkitan, Zonghua hanya saya seorang yang gementar dalam kebimbangan. Tetapi ini kerana saya memahami realitinya. 72 jam. Itulah sahaja masa yang kita ada. Dan sebaik sahaja Malaysia bertindak kita, mungkin tidak akan bertahan walaupun 72 jam. Saya tahu ini dengan jelas, tetapi tidak berdaya. Malam itu, di rumah saya mengeluarkan gambar ayah. Ia adalah gambar kami bersama pada hari saya mula bekerja. Ayah tersenyum gembira. Saya juga tersenyum. Ketika itu masa depan China kelihatan begitu cerah. Saya berbisik kepada ayah dalam gambar hari itu telah tiba. Hari yang ayah beri amaran kepada saya. Tapi saya masih belum bersedia. Apa yang patut saya buat? Tentu sahaja tiada jawapan. Tetapi pandangan ayah dalam gambar itu seolah-olah berkata, "Sekarang sudah terlambat. Buat apa yang kamu boleh buat?" Saya memeluk gambar itu ke dada saya. Kemudian saya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Malaysia, menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Cahaya Jitu Precision, menunggu serangan balas mereka bermula. Kemudian genap 24 jam berlalu. Sesuatu yang aneh berlaku. Tiada sebarang reaksi dari pihak Malaysia. Sudah sehari berlalu sejak pengumuman itu. Malaysia senyap luar biasa. Tiada kenyataan rasmi, tiada bantahan. Seolah-olah pengumuman China itu tidak pernah wujud. Tiada sebarang pergerakan. Ini membuatkan saya lebih resah. Media China dipenuhi dengan pelbagai tafsiran. Malaysia terkejut sehingga tidak terkata. Mereka gementar kerana takut kehilangan pasaran China yang besar. Akhirnya kita menang. Di Weibo suasananya juga riuh rendah. Mereka pasti ketakutan. Biasanya bukan main lagi bercakap besar. Bila negara kuasa besar, bertindak terus senyap membisu. Rakan sekerja yang saya temui di syarikat juga memberikan reaksi yang serupa. Mereka berkata Malaysia senyap seperti mati ini membuktikan kitalah yang lebih unggul. Saya terpaksa tersenyum dan bersetuju, tetapi keresahan di dalam hati semakin membuak-buak. Terlalu senyap. Ini bukan cara Malaysia. Setelah berurusan dengan mereka selama 28 tahun, saya belajar satu perkara. Orang Malaysia walaupun sopan, tetapi apabila mereka telah membuat keputusan mereka boleh menjadi sangat menakutkan. Terutamanya syarikat seperti Cahaya Jitu Precision. Kesenyapan mereka bermakna mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Ungkapan tenang sebelum ribut muncul di fikiran saya. Dalam 24 jam itu, saya tidak dapat tidur lena. Di pejabat saya terus-menerus memeriksa pergerakan dari Malaysia, tetapi masih tiada sebarang berita. Kesenyapan itu membuatkan bulu roma saya meremang. Tepat pada jam ke-25 satu notifikasi berita pantas muncul di telefon bimbit saya. Cahaya Jitu Precision akan mengadakan sidang media tergempar. Jantung saya berdegup kencang. Akhirnya ia tiba. Saya segera berlari ke bilik mesyuarat. Skrin besar sedang menyiarkan secara langsung sidang media Cahaya Jitu Precision. Bilik itu sudah dipenuhi oleh lebih 10 orang eksekutif kanan. Semua orang terpaku pada skrin.
Suasana menjadi tegang dan aneh. Orang-orang yang 24 jam lalu sedang berpesta kini, semuanya menunjukkan riak wajah cemas. Di skrin seorang lelaki melangkah ke podium. Beliau adalah CEO Cahaya Jitu, Precision Encik Ismail. Kelihatan berusia awal 50-an memberikan kesan pertama yang sangat kuat. Pandangan mata dan ekspresinya tenang, tidak menunjukkan sebarang emosi. Tiada kemarahan, tiada panik, hanya tenang. Beliau berdiri di hadapan mikrofon. Bilik mesyuarat kami menjadi senyap sunyi. Beliau mula bersuara. Kami dari Cahaya Jitu Precision. Suaranya juga tenang. Berkenaan pengumuman kerajaan China semalam, kami ingin membuat satu penjelasan. Di bilik mesyuarat semua orang menahan nafas. Beliau menyambung, kami telah menerima maklumat bahawa pelanggan kami di China telah menyuarakan keraguan terhadap kualiti produk kami. Pada ketika itu, seseorang di bilik mesyuarat kami ketawa sinis. Suasana seolah-olah berkata, sekarang baru nak tunduk minta maaf, saya juga berharap begitu. Tetapi kata-kata seterusnya membuatkan semua orang di situ terpaku. Syarikat kami memandang serius kebimbangan pelanggan. Oleh itu, kami akan melaksanakan pemeriksaan kualiti penuh ultra presisi ke atas semua produk yang dihantar ke China. Bilik mesyuarat mula menjadi riuh. Pemeriksaan kualiti penuh. Beliau menyambung, sepanjang tempoh pemeriksaan kami akan menangguhkan penghantaran. Kekecohan menjadi lebih kuat, menangguhkan penghantaran. Kemudian ayat terakhir jatuh seperti tukul besi. Masa penyiapan pemeriksaan. Beliau berhenti sejenak memandang tepat ke arah kamera. Adalah tidak ditentukan. Pada ketika itu bilik mesyuarat kami membeku sepenuhnya. Tidak ditentukan. Bukankah itu bermakna tidak tahu bila akan berakhir? Beliau menambah ayat terakhir. Kualiti tidak boleh dikompromi. Kami hanya menyediakan produk yang sempurna. Sekian. Beliau turun dari podium tanpa menerima sebarang soalan daripada wartawan. Bilik mesyuarat kami menjadi huru-hara. Apa itu? Penangguhan penghantaran. Tidak ditentukan. Ini jelas sekali tindakan balas dendam. Orang ramai mula menjerit. Di tengah-tengah kekecohan itu, hanya saya yang berdiam diri. Kerana saya faham, ini bukan pemeriksaan kualiti. Ini adalah pengisytiharan perang. Di sudut kanan bawah skrin terpapar tertingkap harga saham. Harga saham syarikat kami jatuh hampir 2% dalam masa 5 minit selepas pengumuman itu. 10 minit kemudian 5%. 30 minit kemudian ia jatuh melepasi 10%. Syarikat-syarikat berkaitan yang lain juga sama. Suasana di bilik mesyuarat berubah secara drastik. Orang-orang yang tadinya berpesta kini berwajah pucat lesi. Mereka mula sedar akan realitinya. Seseorang menjerit, berapa banyak stok yang kita ada lagi 72 jam, selagi Cahaya Jitu bertahan selama 3 hari, semua kilang kita akan terhenti. Saya memandang senyap keluar tingkap. Matahari terbenam, sedang mewarnai langit Beijing dengan warna merah. Suara ayah terngiang-ngiang di telinga saya. Apabila tiba masanya jangan lagi tunjukkan keangkuhan yang tidak berasas. Saya berbisik dalam hati ia sudah bermula. Malam itu saya tinggal di pejabat menekan kalkulator mengira inventori semasa 72 jam dan skala kerugian setiap hari pengeluaran terhenti. Selepas 3 hari semua kilang akan berhenti. Seminggu kemudian beribu-ribu pembekal hiliran akan mula runtuh secara berantai. Tangan saya menggeletar. Saya mengangkat telefon mendial nombor orang yang bertanggungjawab di Cahaya Jitu Precision. Talian berdering tiada siapa yang menjawab. Saya mendial nombor lain masih tiada jawapan. Semua talian telah diputuskan. Saya bersandar di kerusi memandang siling. Cahaya Jitu serius. Mereka benar-benar berniat untuk memotong bekalan. Di luar tingkap lampu bangunan ibu pejabat stesen televisyen kerajaan kelihatan megah. Orang-orang di dalamnya mungkin masih belum tahu. Selepas 72 jam lampu itu mungkin akan padam. Saya mengeluarkan gambar ayah dari laci. Saya berkata kepada ayah di dalam gambar neraka telah bermula. Hari yang ayah katakan benar-benar telah tiba. Saya melihat jam. 11.47 malam. Kiraan detik telah bermula. Masa yang tinggal kurang dari 60 jam. 12 jam selepas pengumuman Cahaya Jitu, syarikat kami mengadakan mesyuarat tergempar. Waktu itu pukul 3 pagi. Saya duduk di bilik mesyuarat ibu pejabat. Cahaya lampu pendar fluor menyakitkan mata saya yang letih. Saya terus minum teh tetapi tidak mengantuk sedikit pun. Adrenalin mengalir ke seluruh badan. Di sekeliling meja mesyuarat 15 orang eksekutif kanan berkumpul. Orang-orang ini yang beberapa jam lalu sedang berpesta kini berwajah kaku. Mereka mula merasakan betapa beratnya realiti.
Di skrin persidangan video terpapar wajah pegawai kerajaan. Wajah yang penuh keyakinan semasa pengumuman itu kini kelihatan muram. Saya tidak dapat menahan diri untuk bersuara. 72 jam. Semua orang memandang saya. Inventori kita hanya cukup untuk 72 jam. Selagi cahaya jitu bertahan 3 hari, semua kilang akan berhenti. Bilik mesyuarat mula menjadi riuh. Pegawai di skrin melambaikan tangannya karut. Mereka tidak mungkin melepaskan pasaran China. Tetapi saya tidak berganjak. Apakah pelan alternatifnya? Dari mana kita boleh mendapatkan komponen gantian? Pegawai itu menjawab, kita ada pengeluar tempatan. Pengeluar buatan China, pengeluarannya nombor 1 di dunia. Kita boleh dapatkan bekalan dari mereka. Saya memaparkan satu file data ke skrin. Ia adalah data kadar kecacatan pengeluar tempatan itu. 47 kali lebih tinggi daripada cahaya jitu. 47 kali. Ini bermakna jika kita menggunakan komponen itu ke barang kalian produk siap kita meletup atau rosak akan meningkat sebanyak itu. Bilik mesyuarat menjadi senyap sunyi. Pegawai itu bertanya lagi, bagaimana dengan pengeluar dari negara lain? Pasti ada yang teknologinya bagus. Saya menelan air liur. Pengeluar komponen dari negara lain mereka telah kehilangan penguasaan teknologi kepada cahaya jitu lebih dari 10 tahun yang lalu. Dengan teknologi mereka sekarang mereka tidak dapat memenuhi spesifikasi produk terbaru kita. Walaupun cahaya jitu berhenti, mereka sukar untuk mengejar. Bilik mesyuarat sunyi sepi seperti kubur. Wajah pegawai di skrin menjadi pucat. Jadi apa yang patut kita buat? Saya menunjuk ke arah skrin. Kita mesti bercakap dengan cahaya jitu sekarang. Kita mesti meminta maaf dan berunding. Kita tidak ada masa. Pegawai itu tiba-tiba menjadi marah dan menjerit. Minta maaf. Kenapa kita perlu minta maaf? Kita negara besar, kita pelanggan. Saya menjawab, dalam keadaan sekarang, pelanggan bukan raja. Orang yang menguasai teknologi adalah raja. Kita adalah pihak yang di bawah cuma kita sendiri yang tidak mahu mengakuinya. Wajah pegawai itu menjadi merah padam. Persidangan video tiba-tiba terputus. Skrin menjadi gelap. Bilik mesyuarat hanya dipenuhi dengan kesunyian. Rakan sekerja muda yang duduk di sebelah saya bertanya dengan suara perlahan. Abang Wang betul-betul tiada cara lain. Saya memandang keluar tingkap. Langit malam Beijing diselubungi jerebu tebal. Jujur saya tidak tahu. Kita perlu hubungi pengeluar tempatan sekali lagi cuba lihat. Tapi jangan berharap sangat. Malam itu saya tidur sekejap di sofa pejabat. Dalam mimpi ayah muncul. Beliau tidak berkata apa-apa hanya memandang saya. Pandangan matanya seolah-olah berkata, saya dah beri amaran kan, saya suruh kamu belajarkan. Saya menjerit dalam mimpi, maafkan saya tahu tapi saya abaikan kerana keegoan. Saya tidak mahu mengakuinya. Ayah menggelengkan, kepalanya kemudian hilang. Apabila saya bangun seluruh badan saya basah dengan peluh. Keesokan harinya kami mengadakan persidangan video dengan pengeluar komponen terbesar di China. Inilah harapan terakhir kami pihak yang sering melaungkan produk tempatan. Di skrin muncul wajah naib pengurus besar pengeluar itu seorang lelaki berusia awal 50-an. Pegawai dari pihak kami memulakan bicara. Minta maaf kerana menghubungi anda secara tiba-tiba. Kami perlukan komponen. Ini adalah krisis negara. Beliau terdiam seketika kemudian menggelengkan kepalanya. Maaf, teknologi kami tidak dapat memenuhi spesifikasi model paling canggih syarikat tuan. Bilik mesyuarat menjadi gempar. Kenapa tidak boleh? Bukankah kamu mendakwa pengeluaran kamu nombor 1 di dunia? Pihak di seberang menjawab dengan senyuman pahit. Nombor 1 itu dari segi kuantiti, bukan kualiti. Beliau mengeluarkan satu dokumen, menunjukkannya. Kadar kecacatan cahaya jitu adalah 0,001 per tons. Kami pula 0,047 per tons. Perbezaan 47 kali ganda. Jika komponen ini dipasang nilai jenama produk syarikat tuan akan hancur. Untuk merapatkan juang teknologi ini, sekurang-kurangnya perlukan 5 tahun. Itu pun jika cahaya jitu tidak maju ke hadapan. Bilik mesyuarat terasa seperti bilik mayat. Beliau menambah sebagai penutup. Sebagai rakan senegara boleh saya berikan satu nasihat. Jangan lawan cahaya jitu. Teknologi tidak boleh dimenangi dengan saiz dan skala. Cahaya jitu berbeza. Mereka tidak menghasilkan komponen, mereka menghasilkan kepercayaan. Untuk mengejar jurang ini mungkin perlukan 20 tahun. Persidangan video terputus. Tiada siapa yang bersuara. Semua pintu telah tertutup. Pengeluar tempatan tidak boleh. Pengeluar negara lain juga tidak boleh. Kami sudah tiada pilihan. 48 jam berlalu.
Kilang pertama berhenti beroperasi. Stok telah habis. Keesokan harinya, kilang kedua berhenti. Sehari kemudian 3 lagi kilang berhenti. Dalam masa 72 jam 12 buah kilang berhenti sepenuhnya. Pagi itu, apabila pasaran saham Shanghai dibuka, saya berada di Dewan Persidangan Utama Ibu Pejabat. Skrin besar di dinding memaparkan harga saham masa nyata. Sebaik sahaja pasaran dibuka neraka bermula. Harga saham syarikat kami jatuh 5% dalam 30 saat. Seminit kemudian 8%. 5 minit kemudian jatuh melepasi 12%. Syarikat-syarikat berkaitan yang lain juga sama. Skrin dipenuhi dengan warna hijau warna kejatuhan pasaran saham Cina. Rintihan kedengaran di seluruh dewan. 30 minit kemudian, harga saham syarikat kami menjunam lebih 18%. Secara keseluruhan 200 bilion RMB, lenyap begitu sahaja. Dalam masa 72 jam. Saya merenung kosong pada angka-angka yang terus jatuh. Angka-angka itu kelihatan tidak nyata. Bagaimana boleh jadi begini dalam masa beberapa hari sahaja, pintu dewan ditolak dengan kasar. Pegawai kerajaan yang berkaitan melangkah masuk. Wajahnya pucat seperti tanah liat. Tali lehernya longgar lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Arahan dari atasan telah tiba. Suaranya bergetar. Mesyuarat tergempar dalam masa sejam. Semuanya sudah berakhir. Beliau terduduk lemah di kerusi sambil berkata. Saya mengeluarkan telefon bimbit memeriksa berita. Tajuk utama media seluruh dunia dipenuhi dengan kilang dunia terhenti dalam 72 jam. Kemenangan senyap Malaysia. China tunduk tanpa sepatah kata. Artikel-artikel itu mengulangi perkara yang sama. China tidak boleh hidup tanpa Malaysia, tetapi Malaysia boleh hidup tanpa China. Siapa yang benar-benar kuat telah terbukti dalam 72 jam. Pegawai itu berdiri dengan terhuyung-hayang berjalan ke arah pintu. Di pintu beliau berhenti berpaling memandang saya. Dari awal lagi seperti yang awak katakan. Kemudian beliau beredar. Kesunyian yang berat menyelubungi orang-orang yang tinggal. Saya memandang keluar tingkap. Langit Beijing suram, seolah-olah diselubungi oleh istana pasir. Hujan mula turun. Titisan hujan mengalir di tingkap kaca seperti air mata. Rakan sekerja muda itu datang mendekati saya dengan senyap. Abang Wang, apa yang patut kita buat sekarang? Saya terdiam seketika kemudian menjawab, kita mesti pergi ke Kuala Lumpur, ke Ibu Pejabat Cahaya Jitu Precision, melutut dan meminta maaf. Itulah satu-satunya cara yang kita ada. Sebelum menempah tiket penerbangan ke Malaysia, saya memutuskan untuk melawat sendiri kilang yang telah berhenti beroperasi. Ia adalah kilang pertama kami, 2 jam perjalanan dari Ibu Pejabat. Apabila saya tiba pintu depan kilang dipenuhi wartawan. Polis sedang mengawal laluan keluar masuk. Saya masuk melalui laluan kaki tangan. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam kilang hati saya terasa dingin. Senyap. Terlalu senyap. Mesin-mesin yang biasanya beroperasi tanpa henti, kini terhenti seperti mati. Produk separuh siap terbiar di atas tali sawat. Lengan robotik membeku di udara tidak bergerak. Bunyi tapak kaki saya bergema di seluruh kilang. Terlalu senyap. Bunyi tapak kaki saya bergema seperti gema. Seolah-olah seseorang telah menekan butang jeda. Di mana-mana terdapat pekerja yang berkeliaran. Ada yang merenung kosong pada mesin yang terhenti. Ada yang bersandar di dinding dengan kepala tertunduk. Ada yang berbisik dengan rakan sekerja wajah mereka penuh dengan kebimbangan. Pengurus kilang berjalan ke arah saya. Beliau adalah seorang pekerja veteran berusia 60. Telah bekerja di kilang ini selama 35 tahun. Matanya merah jelas tidak tidur semalaman. Beliau bertanya dengan suara yang bergetar. Wang, Wei, adakah ini benar? Sampai bila ia akan berterusan? Saya menjawab dengan jujur. Saya tidak tahu. Bibirnya bergetar. Awak nampak orang-orang di sana. Beliau menunjuk ke arah para pekerja. Kebanyakan mereka adalah pekerja dari luar bandar. Mereka ada keluarga di kampung, ada yuran sekolah anak-anak. Jika kilang berhenti seminggu, kami tidak dapat membayar gaji. Berhenti sebulan, semua orang akan merempat di jalanan. Suaranya menjadi serak. Awak tahu berapa ramai orang yang bekerja dalam industri ini? Berjuta-juta orang. Jika dikira dengan syarikat pembekal, jumlahnya tidak terkira. Ramai orang bergantung pada industri ini untuk mencari makan. Beliau memandang tepat pada saya. Selagi cahaya jitu bertahan sebulan, semua orang ini akan merempat di jalanan. Saya tidak dapat berkata apa-apa, kerana apa yang dikatakannya adalah fakta. Saya juga tahu, tetapi bagaimana saya boleh menenangkannya? Saya naik ke bumbung kilang bersandar pada pagar, memandang ke kejauhan.
Cerobong-cerobong kilang di kejauhan kelihatan jelas. Tiada asap. Biasanya pada waktu ini asap kelabu sepatutnya berkepul-kepul keluar. Tetapi sekarang cerobong-cerobong itu berdiri tegak seperti mati. Melihat pemandangan ini saya berfikir, inilah realitinya. Inilah akibat dari keangkuhan kita. Telefon bimbit saya berdering. Panggilan dari kilang lain. Notis pemberhentian operasi. Sejam kemudian satu lagi panggilan. Sejam berikutnya satu lagi. Satu demi satu, kilang lenyap. Tepat 72 jam. Pada masa itu 12 buah kilang berhenti sepenuhnya. Saya mengira kerugian pengeluaran harian. Pandangan saya menjadi gelap. Petang itu saya tidak pulang ke rumah. Saya tinggal di pejabat menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur. Inilah harapan terakhir. Saya mesti pergi sendiri menunduk dan merayu. Ketika pesawat berlepas pemandangan malam Beijing perlahan-lahan menjauh. Jutaan lampu berkelip-kelip kelihatan begitu tenang. Tetapi di bawah lampu-lampu itu satu malapetaka sedang berlaku. Saya menutup mata. Wajah ayah muncul di fikiran. Saya teringat petang ketika ayah pulang dari lawatan kerja di Malaysia. Bunyi pintu depan dibuka. Saya menunggu di ruang tamu. Riak wajah ayah berbeza dari biasa. Kata-katanya semasa makan malam selepas meletakkan penyepitnya. Mata mereka berbeza. Kerja yang kita siapkan dengan tenaga manusia, mereka siapkan dengan teknologi. Ketika itu saya tidak faham. Saya tidak mahu faham. Saya fikir kita adalah negara besar tidak mungkin kalah kepada sebuah negara kecil. Pesawat bergegar sedikit. Saya membuka mata memandang keluar tingkap. Di bawah awan cahaya lampu mula kelihatan. Kuala Lumpur. Pengumuman dalam pesawat berbunyi, kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Saya meletakkan tangan di dada. Jantung saya berdegup kencang. Kata-kata ayah muncul kembali. Apabila tiba masanya, jangan lagi tunjukkan keangkuhan yang tidak berasas. Mengakui bukanlah kegagalan. Hanya dengan mengakui, barulah kita boleh memiliki kekuatan yang sebenar. Saya berbisik dalam hati. Saya akan pergi sekarang. Walaupun sudah terlambat, saya akan pergi dan mengakuinya. Pesawat mula menurun. Cahaya lampu Kuala Lumpur semakin dekat. Ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Adakah ini benar-benar Malaysia? Sangat berbeza dengan Malaysia dalam ingatan saya. Kali pertama saya datang ke Malaysia, saya rasa mereka hanya sedikit lebih maju daripada kami. Tetapi pemandangan yang terbentang di hadapan saya sama sekali berbeza. Terminal lapangan terbang itu seperti sebuah karya seni gergasi yang diperbuat daripada kaca dan keluli. Silingnya sangat tinggi, cahaya matahari menembusi tingkap kaca membuatkan lantai berkilau seperti cermin. Tidak nampak sebutir habuk pun. Lapangan terbang kami walaupun besar, tetapi tidak mempunyai perincian dan kebersihan seperti ini. Pemeriksaan imigresen juga sangat pantas. Mesin pemeriksaan automatik berbaris, orang ramai melaluinya dalam beberapa saat. Saya sebagai warga asing pergi ke kaunter manual, tetapi ia juga mengambil masa kurang dari 5 minit. Saya menaiki teksi ke pusat bandar Kuala Lumpur. Melihat pemandangan di luar tingkap, saya sekali lagi terkejut. Bangunan pencakar langit berdiri megah dengan reka bentuk yang halus. Jalan-jalan raya bersih sehingga sukar dipercayai. Pemandu teksi bertanya dalam bahasa Mandarin, "Tuan datang dari China." Sebutannya sangat fasih. Saya mengangguk. Pemandu itu tersenyum. Baru-baru ini ramai tetamu dari China datang. Hati saya terasa pedih. Pemandu teksi ini pun tahu bahawa China sedang bergantung pada Malaysia. Saya berasa sangat malu. Apabila tiba di ibu pejabat cahaya G2 Precision, saya mendongak memandang bangunan itu untuk seketika. Bangunan gergasi itu mencakar langit. Cahaya matahari memantul pada dinding kacanya sangat menyilaukan. Cahaya G2 yang dilihat oleh ayah saya, cahaya G2 yang saya lawati buat pertama kali, dan cahaya G2 yang kini dalam masa 72 jam telah membuatkan China melutut. Saya berasa sesak di dada. Saya melangkah masuk ke pintu utama, diiringi ke lift dan naik ke tingkat 35. Sebaik sahaja, pintu terbuka, seorang eksekutif kanan cahaya G2 sudah menunggu di sana. Beliau adalah orang yang sama saya lihat dalam sidang media, Encik Ismail. Ekspresi yang tenang, pandangan mata yang tidak dapat dibaca emosinya. Kami berjabat tangan. Tangannya terasa hangat yang membuatkan saya terkejut. Saya diiringi ke bilik mesyuarat. Di luar tingkap terbentang pemandangan panorama Kuala Lumpur. Sungai Klang berkilauan di bawah cahaya matahari. Pemandangannya sangat indah.
Beliau memulakan bicara tuan, datang dari jauh, apa yang ingin dibincangkan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Jantung saya berdegup kencang. Ayat ini saya telah bergelut dengannya dalam hati selama 28 tahun, tidak pernah terluah. Sekarang tiba masanya untuk mengatakannya. Saya datang untuk meminta maaf, keningnya terangkat sedikit. Meminta maaf untuk apa? Saya memandang keluar tingkap. Sungai mengalir dengan tenang, untuk segala-galanya. Kata-kata saya tersekat. Tekak saya terasa sempit. Beliau menunggu dengan senyap. Saya bersuara lagi. Saya takut pada cahaya jitu. Matanya membesar. Buat pertama kalinya, saya melihat perubahan pada ekspresinya. Takut, ya. Saya telah takut selama 28 tahun. Kami berpura-pura tidak peduli pada cahaya jitu. Tetapi sebenarnya, dari awal lagi, kami sudah takut. Kerana takut kami memilih untuk tidak peduli. Bilik mesyuarat diselubungi kesunyian yang berat. Saya menyambung. Dulu ayah saya pernah beri amaran. Selepas pulang dari kilang di Malaysia, beliau berkata, jangan hanya percaya pada saiz. Mereka akan menundukkan kita. Apabila tiba masanya, jangan tunjukkan keangkuhan, belajarlah. Saya tersenyum pahit. Saya tidak belajar apa-apa, kerana saya tidak mahu mengakuinya. Mengakui negara besar seperti China, teknologinya tidak sehebat Malaysia, ia terasa seperti satu kegagalan. Suara saya bergetar, jadi saya menutup mata. Saya tahu tetapi berpura-pura tidak tahu. Saya menipu diri sendiri berfikir, jika saya menutup mata realiti akan hilang. Beliau mengangguk perlahan. Sila teruskan. Saya menarik nafas dalam. 72 jam telah membuktikan walaupun kita tidak peduli realiti tidak akan hilang. Air mata mula mengalir. Cahaya jitu sentiasa ada di situ. Selalu ada di situ. Ketika kami leka dengan ideologi Zonghua, cahaya jitu terus melangkah ke hadapan, hanya kami yang masih di tempat yang sama. Tidak, kami hanya membesarkan sebuah cangkang yang kosong. Air mata yang terpendam selama 28 tahun akhirnya tumpah. Sebelum meninggal, ayah berkata, jangan takut untuk mengakui. Mengakui bukanlah kegagalan. Hanya dengan mengakui barulah kita boleh memiliki kekuatan yang sebenar. Saya mengesat air mata. Sekarang saya akhirnya mengakuinya. Saya takut pada cahaya jitu. Cahaya jitu jauh di hadapan kami. Tanpa cahaya jitu, industri kami tidak dapat beroperasi. Kemudian saya berdiri dari kerusi, berjalan mengelilingi meja ke hadapannya. Dan kemudian saya melutut. Lantai marmar yang keras menekan tulang lutut saya. Sakit tetapi saya tidak peduli. Saya menundukkan kepala dan berkata, tolonglah kami. Syarikat saya mempunyai beribu-ribu pekerja. Mereka ada keluarga, ada ibu bapa, ada anak-anak. Saya tidak boleh biarkan mereka merempat di jalanan kerana kesilapan saya. Kesunyian berlarutan. Tangannya diletakkan di bahu saya. Sila berdiri. Saya mengangkat kepala. Matanya menunjukkan emosi yang kompleks. Bukan kemarahan, bukan ejekan. Ia adalah satu ekspresi yang hampir kepada pemahaman. Beliau membantu saya berdiri. Kemudian berkata, kami tidak mencari balas dendam. Kami juga tidak mencari penyerahan diri Cina. Kami hanya meminta satu perkara. Akui realiti. Tepati janji. Saya mengangguk. Beliau memandang keluar tingkap menyambung. Pengasas kami juga pernah berkata perkara yang serupa. Perniagaan mesti melangkaui sempadan negara, menyumbang kepada kemanusiaan. Tetapi kami tidak boleh bekerjasama dengan rakan kongsi yang kurang kepercayaan. Beliau berpaling menghadap saya. Jika China runtuh, seluruh rantaian bekalan Asia akan terjejas. Ini juga satu kerugian bagi kami. Kita sepatutnya maju bersama, tetapi dengan saling menghormati. Beliau mengeluarkan satu timbunan dokumen. Ini adalah cadangan kerjasama baru yang telah kami sediakan. Piawaian kualiti akan menjadi lebih ketat. Saya mengambil dokumen itu. Tangan saya bergetar. Kenapa Tuan sanggup berbuat sejauh ini? Beliau tersenyum tipis. Tuan adalah seorang yang berani. Bukankah Tuan datang untuk mengakui? Walaupun sudah terlambat, tetapi Tuan telah datang. Beliau menghulurkan tangannya. Untuk masa hadapan, harap dapat bekerja sama Encik Wang Wei. Saya menyambut tangannya. Genggaman yang erat. Kehangatan terasa dari tapak tangannya. Ia adalah tangan rakan kongsi, bukan tangan musuh. Pada ketika itu saya faham. Apabila ketakutan, diakui ketakutan akan hilang. Beban keangkuhan yang saya pikul selama 28 tahun terlepas dari bahu saya. Di luar tingkap langit Kuala Lumpur, kelihatan sangat jernih. Tiada awan biru jernih. Dalam penerbangan pulang dari Kuala Lumpur, saya merenung keluar tingkap.
cahaya matahari menembusi celah-celah awan. Perasaan saya sangat berbeza berbanding ketika saya menaiki pesawat ini beberapa hari lalu. Semasa pergi hati saya berat, kaki saya gemetar. Tetapi semasa pulang ia berbeza. Terasa seperti beban yang dipikul selama 28 tahun telah dilepaskan. Kata-kata eksekutif kanan Cahaya Jitu terus terngiang-ngiang di fikiran saya. Bukankah Tuan datang untuk mengakui, walaupun sudah terlambat tetapi Tuan telah datang. Ayat itu terus berlegar di telinga saya. Apabila tiba di Beijing, suasana di lapangan terbang berbeza dari sebelumnya. Beberapa hari lalu ia dipenuhi dengan berita buruk. Sekarang saya merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Mungkin boleh dipanggil harapan. Walaupun ia cahaya yang samar, tetapi ia benar-benar bersinar. Dalam perjalanan pulang ke syarikat telefon bimbit saya berdering. Ia dari rakan sekerja muda saya. Abang Wang, ada berita dari pihak Cahaya Jitu. Penghantaran komponen telah disambung semula. Jantung saya berdegup kencang. Betul ke, saya bertanya kembali. Ya, kami baru sahaja menerima notis rasmi. Selepas meletakkan telefon saya terdiam untuk seketika. Berjaya. Benar-benar berjaya. Air mata mula mengalir. Saya cepat-cepat menundukkan kepala kerana malu. 3 hari kemudian, sebuah truk kargo besar memasuki pintu kilang. Saya sendiri yang pergi menyambutnya. Semua pekerja keluar. Beribu-ribu orang berkumpul di hadapan pintu gerbang. Semua orang berwajah tegang kerana masing-masing bimbang sama ada kilang yang telah terhenti selama beberapa hari ini boleh beroperasi semula. Pintu truk dibuka, menampakkan kotak-kotak komponen. Setiap kotak dicetak dengan jelas logo Cahaya Jitu. Di bawah logo itu tertera perkataan kecil buatan Malaysia. Saya merenung kotak itu. Hati saya bergelora. Kerana ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan beberapa hari lalu. Teknologi dari negara kecil yang pernah kita pandang rendah kini sedang menyelamatkan kita yang besar. Pengurus kilang datang menghampiri. Matanya juga bergenang air mata. Sekarang boleh kita mulakan barisan pengeluaran. Saya mengangguk. Ya, mulakan. Kita mulakan semula. Para pekerja bersorak. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengesat air mata. Mereka semua adalah orang yang telah lama bekerja di sini. Penutupan kilang bagi mereka seumpama hidup mereka terhenti. Petang itu kami mendengar bunyi mesin beroperasi yang sudah beberapa hari tidak kedengaran. Gedegang-gedegung. Saya tidak pernah menyangka bunyi ini begitu merdu. Terasa seperti jantung berdegup semula. Tali sawat mula bergerak, lengan robotik kembali bekerja. Kilang yang seperti mati kembali hidup. Saya berdiri di tingkap pejabat memandang cerobong asap. Asap kembali naik. Ini adalah kali pertama dalam beberapa hari. Barulah saya sedar betapa pentingnya asap itu. Menjelang senja saya berdiri di hadapan kilang yang telah menjadi lebih tenang. 2 bendera berkibar seiringan. Satu adalah bendera 5 bintang merah Cina. Satu lagi adalah bendera kerjasama dengan Cahaya Jitu yang baru dinaikkan. Di atasnya, terdapat logo korporat Cahaya Jitu Precision. Di bawah sinaran matahari terbenam, ia berkilauan merah. Dahulu saya akan menganggap ini sebagai satu penghinaan. Mengibarkan bendera syarikat Malaysia sebaris di tanah Cina. Keegoan saya tidak akan mengizinkannya. Tetapi sekarang ia berbeza. Kerana adanya bendera itu kami dapat terus hidup. Kembali ke pejabat, saya mengemas dokumen di atas meja. Terdapat timbunan kerja yang perlu dilakukan. Mengesahkan tarikh penghantaran pemeriksaan kualiti perbincangan dengan pekerja, rutin biasa telah kembali. Barulah sekarang saya faham betapa berharganya rutin biasa ini. Saya mengeluarkan gambar ayah dari laci. Ia adalah gambar kami bersama pada hari saya mula bekerja. Ayah tersenyum gembira, saya juga tersenyum. Ketika itu hati saya dipenuhi dengan pemikiran China adalah yang terbaik. Saya berbisik kepada ayah dalam gambar, saya dah lakukannya. Walaupun mengambil masa 28 tahun tapi saya dah mengakuinya. Ayah betul. Mengakui bukanlah kegagalan. Hanya dengan mengakui barulah ia satu permulaan yang sebenar. Angin bertiup tingkap bergegar sedikit. Ayah dalam gambar seolah-olah tersenyum. Saya juga tersenyum. Buat pertama kalinya saya tersenyum dengan begitu lapang. Matahari terbenam akan jatuh, langit diwarnai merah. Esok matahari akan terbit semula dan kami akan berdiri semula untuk bekerja dengan mentaliti yang berbeza. Saya mematikan komputer, mematikan lampu pejabat. Ketika melangkah keluar, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir. Dalam kegelapan hanya lampu kecemasan yang berkelip. Esok pagi mesin akan beroperasi semula. Saya berjalan ke tempat letak kereta, berfikir dalam hati. Keangkuhan akan membutakan, tetapi pengakuan akan memberi petunjuk. Saat saya berkata,
Saya takut pada cahaya jitu, barulah saya benar-benar bebas. Persaingan tidak pernah tentang menang atau kalah tanpa syarat. Menghormati lawan, mengakui kelemahan diri sendiri, itulah sikap yang sepatutnya ada pada sebuah negara besar yang sebenar. Ayah betul. Beliau telah memberitahu saya jawapannya sejak dahulu lagi. Cuma saya tidak mahu mendengar. Tetapi, sekarang sudah mendengarnya pun tidak mengapa. Walaupun lambat akhirnya ia tiba. Saya masuk ke dalam kereta, menghidupkan enjin. Cermin pandang belakang menunjukkan kilang yang semakin menjauh. Cerobong asap perlahan-lahan hilang dalam kegelapan. Tetapi esok asap akan naik semula, kerana itulah rutin harian kami. Mulai sekarang ia akan menjadi rutin harian yang dicipta dengan kekuatan sebenar, bukan dengan keangkuhan palsu. Kepada semua jangan takut untuk mengakui. Mengakui bukanlah kegagalan. Hanya dengan mengakui barulah ada langkah seterusnya. Cahaya jitu Precision Technology dari Malaysia yang telah membuatkan China yang besar melutut dalam masa 72 jam sedang menggerakkan dunia. Sila sebarkan kisah yang membanggakan ini seluas-luasnya. Keyakinan yang kecil akan menjadi kekuatan yang besar. Saya Wang Wei terima kasih kerana mendengar kisah yang panjang ini. Kisah hari ini sampai di sini sahaja. Kisah tentang bagaimana China yang memandang rendah Malaysia terpaksa tunduk kepada cahaya jitu Precision dalam masa 72 jam. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan kata-kata semangat untuk protagonis cerita ini di ruangan komen. Jika anda menyukai cerita ini sila berikan like dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton. Kepercayaan adalah lebih berharga daripada apa-apa pun. Apa pandangan anda tentang kisah ini? Mari kita lihat reaksi orang ramai yang telah selesai membacanya. Komen-komen pembaca diterjemahkan dan disesuaikan. Selepas membaca kisah ini, saya sekali lagi menyedari kedalaman dan nilai kepercayaan yang dimiliki oleh industri pembuatan Malaysia. Nilai teknologi yang dikumpul oleh syarikat seperti Cahaya Jitu Precision selama bertahun-tahun jauh melebihi angka semata-mata dan pastinya tidak boleh ditiru dalam sekelip mata. Hanya dengan mengakui kekuatan masing-masing dan saling menghormati, barulah ekonomi Asia dan global dapat berkembang dengan lebih sihat di masa hadapan. Saya tabik hormat kepada keberanian Encik Wang Wei. Teknologi sama sekali tidak ditentukan oleh propaganda politik atau saiz. Ia adalah hasil kerja keras para juru teknik di lapangan yang mengejar kesempurnaan dalam dunia nanometer dan mikrometer berusaha tanpa henti selama berpuluh-puluh tahun. Itulah yang mencipta cahaya jitu hari ini. Insiden ini menonjolkan betapa bahayanya keangkuhan. Pihak Malaysia juga harus mengambil iktibar daripada ini, terus bersikap rendah diri dan sentiasa berusaha untuk inovasi teknologi. Kata-kata ayah Encik Wang Wei mengakui bukanlah kegagalan sangat menyentuh hati saya. Mengakui kelemahan dan kekurangan diri kadang-kadang lebih sukar daripada mencapai kemenangan. Tetapi pertumbuhan yang sebenar hanya boleh bermula dari situ. Pasaran besar China dan teknologi presisi Malaysia sebagai rakan kongsi yang tidak dapat dipisahkan bekerjasama adalah masa depan yang ideal bagi kita. Kerjasama adalah jalan untuk melindungi rakyat kedua-dua negara. Realiti bahawa industri boleh terhenti dalam masa 72 jam membuatkan saya amat merasakan betapa rapuhnya rantaian bekalan global dan betapa pentingnya peranan Malaysia di dalamnya. Keputusan Cahaya Jitu Precision untuk menangguhkan penghantaran bukanlah tindakan balas dendam tetapi manifestasi kejujuran terhadap kualiti. Teknologi tidak berbohong. Walau bagaimanapun bahasa digunakan untuk membungkusnya kadar kecacatan produk akan memberitahu kebenaran. Saya berharap insiden ini dapat memberikan pengajaran yang mendalam kepada industri kedua-dua negara dan menjadi pemangkin untuk membina hubungan kepercayaan yang lebih kukuh. Saya pernah bekerja di sebuah pengeluar komponen elektronik. Produk Cahaya Jitu Precision adalah seperti kitab suci dalam industri. Setiap modul presisi yang mereka hasilkan mengandungi ketekunan rakyat Malaysia terhadap pembuatan. Keindahan pemandangan yang dilihat oleh Encik Wang Wei di Kuala Lumpur mungkin bukan sekadar pemandangan bandar, tetapi juga manifestasi semangat rakyat Malaysia yang mementingkan ketertiban dan disiplin. Saling menghormati budaya dan kelebihan masing-masing adalah persahabatan sejati dalam perniagaan. Fakta bahawa sebuah negara besar seperti China boleh goyah kerana satu komponen kecil dari Malaysia membuktikan bagaimana masyarakat moden dibina di atas rangkaian teknologi tinggi.
Kebanggaan boleh menjadi pendorong untuk maju, tetapi tidak seharusnya digunakan untuk memandang rendah orang lain. Adegan Encik Wang Wei melutut meminta maaf membuatkan saya merasakan keikhlasan antara manusia yang melampaui sempadan negara. Ia sangat menyentuh hati saya. Keberaniannya telah melindungi banyak peluang pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kekuatan teknologi Malaysia bukanlah untuk menguasai negara lain, tetapi diasah untuk menjadikan kehidupan rakyat di seluruh dunia lebih mudah dan lebih makmur. Kejutan 72 jam ini adalah akibat daripada memandang rendah kepentingan teknologi. Tetapi selagi ada orang seperti Encik Wang Wei yang sanggup belajar daripadanya, masa depan adalah cerah. Sebelum bersaing, Malaysia dan China adalah rakyat di rantau Asia yang sama. Berusaha bersama-sama untuk mencipta produk yang mengagumkan dunia adalah yang terbaik. Kenangan tentang ayah menjadi teras cerita ini sangat cemerlang. Jurutera generasi terdahulu yang menyokong pembangunan China pasti telah merasai sendiri evolusi teknologi Malaysia. Sikap rendah diri untuk belajar yang mudah dilupakan oleh kita pada zaman moden ini telah ditemui semula oleh Encik Wang Wei melalui pesanan terakhir ayahnya. Adegan eksekutif kanan Cahaya Jitu membantunya berdiri dan menghulurkan tangan membuatkan saya merasakan sifat rakyat Malaysia yang lembut tetapi tegas. Walaupun kepercayaan yang hilang sukar untuk dipulihkan, ia masih boleh dibina semula. Melihat ramai pekerja Cina diselamatkan dari ambang kemerempatan membuatkan saya berasa sangat gembira. Walaupun ini adalah era yang digelar perang ekonomi di sebaliknya, sentiasa ada manusia yang hidup dan keluarga mereka. Perkara ini tidak boleh dilupakan sama sekali. Prinsip kualiti diutamakan oleh Cahaya Jitu Precision akhirnya menjadi tonggak yang menyokong kehidupan ramai orang. Kisah ini mengandungi pengajaran yang sepatutnya dikongsi oleh semua dalam industri. Kisah ini menyebut tentang kekaguman terhadap lapangan terbang dan pemandangan bandar. Ini juga adalah hasil kumulatif rakyat Malaysia yang telah lama mementingkan kebersihan harian dan etika. Sama ada teknologi atau keindahan bandar, semuanya berpunca daripada usaha berterusan yang tidak kelihatan. Kata-kata Encik Wang Wei, apabila ketakutan diakui, ketakutan akan hilang, mempunyai kedalaman falsafah yang sangat mendalam. Hanya dengan mengetahui hak diri, barulah kita dapat melihat cakrawala baru. Sama ada dalam perniagaan atau kehidupan, ini adalah kebenaran sejagat.